hikmah terbesar dia, bila kita jatuh, kita akan disedarkan daripada kita punya keangkuhan diri. Yang kita rasa kita hebat, kita je buat konten macam ni, benda-benda macam tu semuanya akan terpadam. Kita datang semua daripada otak kita. Itu semua dah mula penyakit tu. So kepada yang di atas, biasanya nasihat-nasihat ni takkan masuk. Takkan, dia akan macam tak ada apalah. Dia akan masuk bila jatuh. Bila jatuh baru macam, ya Allah, betul lah. Ya Allah, kenapa aku tak boleh nak buat satu idea pun yang boleh pergi. Dia jadi macam tu. Memang takkan ada satu orang yang akan relevan sampai bila? Takkan apa? Memang takkan ada satu orang pun yang akan relevan sampai bila ke? Kalau benda yang kita buat tu bermanfaat, boleh. Tapi biasanya orang yang relevan sampai bila-bila, biasanya orang yang tak cari fame. Faham tak? Faham. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alim ulama yang terkenal, ilmuwan Islam. Sampai sekarang maksudnya ilmu dia orang terpakai, nama dia orang disebut. Fame, sampai sekarang, betul tak? Tapi dia orang cari fame tak sebenarnya masa tu? Tak. Kan? Contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik.